Selamat datang kembali ke satu lagi video yang menarik. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda sebuah bot dagangan berkuasa AI yang sedang mendapat perhatian ramai dalam kalangan pedagang. Jika anda sedang mencari cara yang lebih bijak untuk menganalisis pasaran dan mencari peluang dagangan, pastikan anda menonton video ini sehingga habis. Lihat ini. Ini ialah Cortex Signal Bot untuk Quotex. Untuk bermula, cipta akaun Quotex terlebih dahulu. Selepas itu, cari Quotex user ID anda dan masukkan di sini untuk membuka akses kepada bot. Bagi mengaktifkan bot ini, anda hanya perlu membuat deposit minimum sebanyak $10 Amerika. Wang anda kekal berada di dalam akaun Quotex anda, dan sebaik sahaja pengaktifan selesai, anda boleh terus menggunakan semua ciri yang disediakan oleh bot. Sekarang, mari kita pilih gold dan jana isyarat untuk dagangan selama 1 minit. Bot telah memberikan isyarat up, jadi saya akan membuka dagangan sekarang. Jika anda ingin mencuba bot ini sendiri, anda boleh mendapatkan pautannya di bahagian penerangan video dan komen yang disematkan. Anda juga boleh menyemak bio saluran untuk akses yang lebih pantas. Salah satu sebab mengapa ramai pedagang menyukai bot ini ialah kerana ia sangat mudah digunakan. Anda tidak perlu meluangkan masa berjam-jam untuk menganalisis carta. Bot ini membantu anda mengenal pasti peluang dagangan dalam beberapa saat sahaja, menjadikan pengalaman dagangan lebih mudah dan lebih praktikal. Dan hasilnya, dagangan kita ditutup dengan keuntungan. Dengan pelaburan sebanyak $500 Amerika, pulangan yang diterima ialah $955 Amerika. Perlu diingat bahawa setiap dagangan mempunyai risiko dan tiada jaminan keuntungan. Namun begitu, alat seperti ini boleh membantu pedagang membuat keputusan yang lebih berdasarkan maklumat. Jika anda memerlukan bantuan untuk bermula, maklumat sokongan boleh didapati melalui pasukan sokongan Telegram platform bot tersebut. Sekarang, mari kita semak isyarat seterusnya. Bot telah menjana satu lagi isyarat up. Jadi saya akan membuka satu lagi dagangan. Kawan-kawan, saya telah membuka 2 dagangan. Sekarang kita hanya perlu menunggu keputusannya. Dalam dunia dagangan, kesabaran adalah sangat penting. Setiap hari, ribuan orang berdagang dan mencipta peluang untuk diri mereka sendiri. Jadi, kenapa anda masih menunggu? Anda boleh bermula dengan hanya $10 Amerika. Jumlah itu lebih murah daripada secawan kopi. Daripada membelanjakannya untuk kopi, apa kata anda cuba berdagang? Gunakan alat yang pintar, ikuti isyarat yang diberikan, dan mulakan perjalanan.